Unless dia nak buat Tak dekat tahulah, tempat lain. macam mungkin ada. Tak tahulah. Ni something yang people do behind closed doors lah. Betul, Ya, betul. That Kadang-kadang. tak apa. Ya. Itu kita orang lain lah cerita Betul. dia. Tapi nak kata legally is not It's not available. allowed, It's not yeah. allowed. Okay. Mm-mm. Okay. Ada lagi apa-apa soalan? Tak ada, mungkin kita boleh just kepada Wrap up. kata akhir ke apa. Seri Kata nak doktor, apa Seri? pesanan doktor untuk sebab masalah reproduktif wanita ni dan also lelaki tadi kita recap is actually very important. Kita tak boleh Yeah. pandang enteng dengan benda ni. Macam now that we know, benda pertama yang kita perlu jaga is BMI. Betul. Selama ni Oh aku my tak God. kisah pun pasal BMI. You know? So I overweight tau. No. Oh my We God. have to Okay, you check. guys know. Okay. So, doktor, apa doktor punya nasihat kepada kami dan juga pendengar-pendengar kita? Okay, nombor 1 mula dengan healthy mindset. Itu sangat penting. Kan? Healthy mindset, apa-apa badan kita physically ke, kita macam mana, semua bermula dengan mindset yang healthy. Betul. Kalau mindset kita dah negatif, kita tak akan dapat berubah physically. Kita try to push pun takkan dapat. So semua kena ada positive mindset. Think about positive, aim target apa kita nak capai. Then structured plan. Okay? Kita nak healthy lifestyle macam mana? BMI bagus, pemakanan kita jaga, cegah penyakit-penyakit berjangkit, kan? And then healthy sexual life lah. Avoid multiple sexual partners, benda-benda yang contribute juga pada fungsi kelamin, fungsi genital. So generally macam tu. Ya, betul lah Okay? juga. Tapi mula dengan positive mindset tu dulu. It's important. Jangan ada very low self-esteem, cakap ni kan kita nak macam tu. Okay. Okay? Betul lah. Kena jagalah. Selalu holistic orang kata lah. Wow. Your body is your honor. Yeah. You know? betul. Oh, Actually. Betul. Your body is your temple.